Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bikhair. Apa khabar semua murid-murid? Ustaz doakan murid-murid berada dalam keadaan yang sihat hendaknya. InsyaAllah, pada pagi ini kita akan sambung semula pelajaran kita iaitu mata pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah li Shafis Sadis. Murid-murid dikendaki bersedia dengan buku teks dan juga buku tulis. Tapi sebelum tu kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan membuat latihan Iftah Safha As-Salisatu Was-Samanun. Buka buku teks muka surat 83. Kita akan buat yang pertama dahulu. At-Tamarrun. Kita akan buat latihan bersama-sama. Kita baca tajuk dia Urattib summa ukmil. Saya susun kemudian saya sempurnakan. Murid-murid dikehendaki untuk susun huruf ini menjadi kalimah yang betul. Okey, kita baca dahulu terlebih yang pertama dahulu. Hiya, apa tu murid-murid? Ya, ra'isatu. Ra'isatu. Hiya ra'isatu firqatil mursyidah. Okey, murid-murid tuliskan ra'isatu. Perhatikan Ustaz telah sambungkan jadi kalimah yang betul, yang sempurna. Okey, kita lihat yang kedua. Nabil zahibun ila. Nabil zahibun ila. Apakah jawapannya tadi tu? Ya, ijtima. Ijtima. Okey, tuliskan ijtima. Alif jim ta mim alif ain. Ijtima. Okey. Salisan yang ketiga, perhatikan murid-murid. Ya talamizu. Macam mana nak bagi arahan tu? Apa? Ya, betul. Ista'iddu lit-taburi fi sahah. Okey, kita tulis macam mana ista'iddu. Perhatikan ejaan untuk ista'iddu. Alif, sin, ta'in, dal, waw, alif. Ista'iddu. Okey, seterusnya yang keempat. Rabi'an. Nahnu. Nahnu apa tu? Fa, zal, nun. Waramijal firqati bikulli surur. Apa tu? Macam mana tu? Kita lihat apa jawapan dia. Nahnu nunafizu baramijal firqati bikulli surur. Nunafizu, kami melaksanakan. Okey, seterusnya kita lihat yang kelima. Khamisan. Ijtama'a nadi. Nadi apa tu? Astronji. Nadi Astronji fil fasli. Astronji tu maksudnya kelab catur. Nadi Astronji kelab catur. Tuliskan Astronji dekat situ. Okey, murid-murid tuliskan seperti yang Ustaz tunjukkan. Astronji. Baiklah, seterusnya kita pergi ke yang soalan yang ke bawah, yang bawah tu. Kita lihat bersama-sama. Urattibu summa aktubu. Saya susun kemudian saya tulis. Murid-murid kena susun dulu menjadi ayat yang betul. Lepas tu murid-murid tuliskan. Okey, kita lihat sama-sama. Nadi ila amdamu astronji. Yang mana satu jawapannya murid-murid? Okey, amdamu nombor satu. Saya menyertai. Amdamu ila nadi astronji. 1, 2, 3, 4. Okey, kita lihat yang kedua. Yuqamu firqati al-ghabbati al-kashafati mukhayyamu fi. Yang mana satu, nombor satu murid-murid? Kita nak letak apa dulu? Yuqamu. Okey, nombor satu adalah yuqamu. Mukhayyamu. Nombor 2. Nombor 3 firqati. Nombor 4
al-kasyafati. Nombor 5 fi. Dan nombor 6 al-ghabbah. Okey, sekarang kita lihat yang nombor 3 pula. Firqati al-muslimati al-fatayati. Nombor 1 firqatu al-fatayati. Nombor 3 al-muslimat. Nombor 4. Okey, boleh. Seterusnya nombor 4. Okey, murid-murid perhatikan. Syaraktu al-jam'iyah fi munzu as-salis as-safi. Apa jawapan dia? Kita lihat nombor 4. Syaraktu yang kedua fi al-jam'iyati. Yang keempat munzu as-safi salis. Okey, wa akhiran, dan yang terakhir sekali as-sabi'u ana al-musyariku fi al-lughati al-arabiyyah jam'iyah. Okey, murid-murid boleh tak buat? Okey, macam mana kita nak buat? Nombor 1, ana al-musyariku as-sabi'. Yang lain, yang nombor 4, nombor 5 dan nombor 6, murid-murid kena buat sendiri. Ustaz tak nak tolong, Ustaz nak tengok murid-murid buat. Okey, boleh, insya-Allah. Okey murid-murid, Ustaz harapkan murid-murid dapat menyiapkan tugasan yang telah diberikan, iaitu muka surat 83 as-safhah as-salisah wa samanun. InsyaAllah selepas selesai hantarkan tugasan kepada Ustaz secara personal message. Sekiranya murid-murid ada pertanyaan, bolehlah terus berhubung dengan Ustaz. Sehingga kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.